tahu game apa yang kita orang main? Jom, let's go. Okay. Ini kan ada di cawan dan bola, batang kucing Mata guling. dan bola pingpong. Bola pingpong, okey. Duduk. Okey. Aturannya satu jenis. Ini dulu, ambil bola pingpong, naik. Jalan kat batang guling. Masukkan sini. Kalau ini pula, begitu. Sini dah. Cuba kakak buat contoh tengok yang bola tu. Macam mana tunjuk? Kita akan main dua permainan, okey? Satu sudut kat dalam pingpong, lalu atas batang guling dengan yang tu. Bola tu kepit dekat jatuh. Nampak baju okey. Hati-hati. Susah kan? Okey, tak apa. Kita mulakan dulu kan. Dengan permainan pertama. Cepat, mulakan. Kejap lagi Umi tunjuk contoh macam mana buat bola tu. Cepat pergi. Okay, semangat dekat semangat. Yang ni bola yang pertama. Kakak lalu batang guling, bawa tu bola masuk ke dalam cawan. Okey. Tak boleh jatuh bola, okey? Patah balik, cepat lari. Okay, ni yang bola yang kedua. Kakak akan naik batang guling. Naik batang guling. Lepas tu kakak akan letak ke pandai. Lari sikit lah. Untuk bola yang Tiga. Aku saya nak main bola mani. boleh patah balik pula mana boleh. Okay, dah. Mainan kakak yang pertama sudah selesai. Okay, sekarang ni Umi cuba macam mana nak main bola ni. Kepit. Umi pula yang bola. Umi yang bola guys. Oh, punya kain kan? Tak. Susah. Tengok. Dia macam ni. Kepit sebab dia pegang mata kan? Dia punya kemek. Kalau pakai bola yang tu, ni tak jatuh. Nampak tak jatuh? Macam itu. Faham? Faham tak? Cuba kat try. Okay? Boleh. Licin nak letak ni. Kepit dia kokos sikit. Baju tu agak sikit yang lembut. Jangan lembut. Umi yang lari. Tak payah orang main bola tu, kita main bola pingpong. Okay. Ni lalu ni pula main bola pingpong. Nak dulu dah ni. Boleh lah. Bola tu dah jatuh bawah trampolin. Nanti kita ambil. Okay? Ambil tak? Sekarang ni. Umi jangan lagi ni. Kita nak siap sedia untuk game yang seterusnya pula. Okay? Okay, kita akan sambung nak kakak punya game. Hati-hati ya kak. Macam mana tu? Boleh ke? Boleh ke kakak? Kepit kokos sikit. Umi jangan main bola ni. Okay, bola tu kakak. Susah sangat. Main bola tu. Tak payah pakai ni. Cepat. Try. Ayo pakai batang guling. Cepat try. Pakai batang guling kalau kita main tu je. Jangan ke perut. Cepat. Umi kena buat
Belum kat atas ni. Ni. Okey. Barang sikit. Tunjuk macam mana dekat kawan. Okey. Kepit lah. Depan lagi sikit, sekejap. Okey. Dan. Berjaya pun. Yeay! Kali ni, giliran Umi pula. Okey? Kita main bola pingpong dengan Sulu. Kita main tu tak payah susah lah. Boleh je tadi saya biayain. Okey. Ni Sulu. Kita kena cepat, okey? Kita tak boleh jatuh. Naik ke sini betul-betul guling. Okey. Yang nombor 2. Terima kasih kakak. Naik betul guling. Oh, alhamdulillah jatuh. Yang ketiga. Mana tiga lagi? Yang ketiga naik betul guling. Oh, jatuh. Ketiga, harap tak jatuh lah. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya pula, Umi akan nak pakai bola. Kepit bola. Tak tahu kan? Sikit tak? Bukan nak Kakak sikit. apa? Berapa? Okey, ada kan sikit. Tengok ni. Apa yang pakai? Sebab Umi cakap ni kakak kecil. Lepas tu dia sampai kepit Umi Bukan, besar. guys. Senang sikit nak kepit. Kepit kak. Bukan guys. Hari tu kan, semalam kan, tadi kan, saya kan, kat sekolah, teacher cakap, saya besar sikit kan. Oh, okey. Okey, tapi sikit untuk tunjuk orang kawan ni macam mana kepit bola. Macam ni kakak tengok ni, senang. Kakak buat aktiviti supaya berlatih. Kakak lah suka macam ni. Nak kepit macam ni. Dia ada ni. Kepit yang jatuh, okey. Macam ketam. Kita bagi kakak try. Cuba kak. Buat sampai jadi kak. Belakang lagi. Right. Sini dulu. Kejap. Kawan. Sini belakang. Sekejap ya. Okey. Dah. Okey, kita masuk kalau dua kat dalam ni sebab susah nanti dia cepat tak? Sedia. Okey, ya betul. Okey, patah balik. Angkat lagi. Pandai. Okey, dia letak. Dia pasal pusing. Pandai kakak. Kakak berjaya. Kakak dah ada macam mana tips untuk kepit bola tu. Okey, sekarang ni sambung lagi sekali lawan yang kedua. Lawan yang ketiga tadi betul. Lawan yang ketiga untuk main bola pingpong. Okey. Sudah letak sana kakak. Letak sana semula. Ada banyak lagi round ni guys. Baik. Ini, sekejap ni. Sambil tu kita boleh selesai dalam rumah kakak. Kita makan barang apa yang ada je. Kakak. Guys. Lihat cepat. Round yang ketiga. Kakak ambil kakak hati-hati kak. Main batu guling. Oh, jatuh. Patah semula. Patah balik. Hati-hati kakak. Pandai. Lajunya. Bola yang kedua. Oh, jatuh. Sebelum ni Umi pernah buat konten ni dengan kakak. Tahun lepas. Bola yang ketiga
saja. Kalau tak boleh dah malam. Dah malam betul. Okey. Okey, cepat keluarkan lagi. Pergi belakang. Mana bola? Mana bola kepit? Mana bola kepit dari sini? Itu bola kepit. Okey, kakak akan buat aktiviti bola kepit dengan bola pingpong. Cuba kak. Bola kepit tu bola kepit. Ni ada kan ni? Sini merikan. Yes. Tengok ya kawan-kawan, kakak buat macam bola kepit, kakak ada aktiviti sukan, dia akan kepit bola tu. Pandai. Pandailah kakak. Kalau apa-apa kalau orang tak dapat tahu aktiviti apa tu buat. Tapi Boleh bawa sini lah main dengan anak supaya boleh luangkan masa bersama. Guys. Kalau yang kat sekolah tu ada aktiviti dua sebab hari untuk berlatih sukan kan. Ada untuk sini juga. Oh, pandai. Nanti kita akan tengok kakak bila ada sukan nanti, okey? Sekarang ni cuma latihan di rumah saja. Kan ada sekali kak, cepat latihan lagi kak. Kenapa gelap-gelap? Macam ketam dah. Cepat. Last round, cepat. Last round, cepat ambil letak belakang. Kakak cepat kak, ambil ke Satu game tu. cepat. Kita game. Nak tu, okey? Boleh? Buat 2 set? Ke 3 set? 4, 4, okey. 10, 11, 20. 4 set je, cepat. 3 kali, 1 set dah 3 kali, cepat. 5, 10. 4 set je, cepat. 4 set je, sampai kak. 10. Cepat kak. 10. Cepat kak. 10 satu kali je. Tu kena satu kali, okey? 10 round lagi, cepat. 1, 2, Cepat. Kemek. Bola makan mata tu. 10. Bukan masuk umi, bukan macam tu kawan-kawan. 10 round tu, 1 kali jalan 1, 2 kali 2, 3 kali 3. Macam tu, faham? Okay, cepat. Ada lagi 9 kali, cepat. Kita akan buat latihan supaya dekat kawan-kawan betul akan bola tu. Okay, cepat. Kakak ada mutasi cepat kakak. Kakak lah pergi depan dia lah, pergi depan dia je. Lagi. Sebab lagi 2 round cepat kakak. Last one. Last one. Okay, cepat betul. Okey, dah berjaya. Semoga korang-korang tu bola dengan konten Kak Naomi ni. Jangan lupa di like, komen, share dan subscribe di bawah. Jangan lupa support konten kakak, adik-adik kakak, kawan kakak dan Acu Boksu Adik Ari. Bye. Dan Abi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.